Sebab saya pun duduk macam ni 3 bulan cuma tu saya dah bayar lah. Tak cukup dengan tu nah, saya nak bagi hadiah satu. Dalam ni ada Assalamualaikum. Salam. Apa khabar tuan? Baik, Sihat? Ni saya nak hantar sendiri ni. Tuan beli saya punya package yang SOX tu kan? Tuan antara yang tak awal beli. Ni adalah hadiah sikit daripada saya. Terima kasih banyak. Boleh saya tahu tak kenapa tuan beli ni tuan? Tak ada satunya. Sebab saya tengok macam berbaloi. Itu yang saya ambil tu. Sebab saya sekarang ni pakai line. Jadi line pun bukan dalam 100 lebih ke. Oh, pakai line apa sekarang ni? Sekarang ni pakai ITM. Jadi kalau macam ni kira RM50, lebih kurang macam pakai ni ke lah kan. Maksudnya penjimatan berapa tuan dapat? Lebih kurang 70. 70 sebulan Maksudnya kalau 3 bulan ada 200 lebih lah. Saya rasa seronok sebab bukan apa, saya nak main hantar, nak sebagai penghargaan saya lah. Walaupun saya tak dapat apa pun, tapi just penghargaan saya. Lepas tu saya nak tengok juga adakah orang yang benar-benar perlukan dapat benda ni. So hari ni terjawablah persoalan saya. Memang berbaloi lah kan. Kalau kita ambil sebab saya pun duduk macam ni Tak, duduk macam mana tak ada masalah. Saya pun pernah duduk macam ni. Dia yang penting mentaliti kita. Kalau kita positif, kita betul-betul orang kata apa, nak maju apa semua. Sebab kalau kita tengok dengan bangsa-bangsa lain, dia orang sebenarnya mentaliti dia orang macam tu. Kalau mana yang dia orang boleh save, dia orang save. Tak cukup dengan tu nah, saya nak bagi hadiah satu. Dalam ni ada seutas jam tangan. Nak ambil. Terima kasih lah. Ambil. Yang ni tak ada, bukan kata saya nak jual ke apa, tak ada. Ni lillahi ta'ala bagi je. So macam mana Cik Johari rasa sonok tak? Sonok. Tak apa, nanti aktifkan singkat apa semua tu. Pakai, kalau kata lah kan, dah pakai 2 bulan, tiba-tiba dia nak charge ke apa ke, boleh straight away contact dia orang, cakap pakai plan ni apa semua. Tapi rasanya tak ada masalah, 3 bulan cuma tu saya dah bayar lah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga benda ni manfaat pada Cik Johari. Enjoy the life. Hai guys, saya Cikgu Syahri. Okey, sekarang ni saya dekat Maidin Air Keroh MITC Melaka. Hari tu kita dah test dekat orang Meru, Ipoh. Di hari ni kita nak test orang Melaka. Ada 3 item ni. Kita tengok dia orang sudi bayarkan tak. Woohoo! Jom. Assalamualaikum puan. Puan maaf, saya nak minta tolong sikit. Saya wallet dengan phone tinggal dalam kereta. Tolong bayarkan kejap boleh? Kejap ni saya bayar kat bawah tu. Boleh tak tuan? Saya wallet tertinggal kat bawah apa semua. Boleh Okey, baik. Terima kasih. Aduh, malunya. Daripada mana? Memang asal Melaka beli barang ni, barang dapur ni. Kerja apa tuan? Runner. Oh, runner. Kira sekali ni dek? Boleh dek? Terima kasih tuan Kejap lagi ikut saya ke bawah Aduh, malunya. Ya Allah. Nama saya Cikgu Syahri. Saya seorang content creator dekat TikTok. Saya tak perlukan duit puan dan tuan. Dengar elok kuota 3 bulan percuma ni masih ada. Lepas tu korang masih lagi akan dapat 1000 GB sebulan, bersamaan 1 tera lah. Lepas tu apa lagi korang dapat? Jaminan tak ada speed cut, tak ada potong kelajuan oleh SOX selagi kuota anda masih ada. Apa lagi korang dapat? Kontrak yang rendah, setahun saja. Tak ada masalah. Korang boleh terus dapatkan plan saya. Niat saya hari ni nak tengok siapa yang sudi tolong saya. Alhamdulillah, berkat rezeki hari ni korang tolong saya. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang menyebabkan nak tolong saya tu? Boleh saya tahu? Biasa kita pun kena macam tu juga. Biasa sabut juga lah kan. Kadang-kadang mesti dah hidup, mesti rasa lah benda tu. Kita tak ada duit pun orang tolong. Alright. Barang semua dah dibayar. Nah, ambil beras ni sebagai hadiah saya. Boleh makan sedap, boleh makan nasi biryani. Anak umur berapa ni? 9 bulan. 9 bulan. Lagi seorang kat rumah. Oh ya ke? Oh, 2 orang lah semua. Puan bekerja ke? Niaga. Niaga apa? Tak apa, nah ni ambil untuk anak. Anak 2 orang nah ambil anak untuk 2 orang. Nah ambil sayang. Ambil rezeki. Kalau tolong orang nampak Allah tolong. Okey, terima kasih tuan buat baik kat saya. Bye, senyum. Settle dah Melaka. Melaka is actually a good thing. Dia orang baik-baik, dia orang belanja saya makan.